أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه إلى أن قال. Dan ketahui olehmu bahwasanya segala rukun bagi tawakal itu 3. Yang pertama tauhid, yang kedua kelakuan, dan ketiga pekerjaan. Adapun tauhid, maka seperti bahawa engkau mengiktikadkan dengan iktikad yang putus, iktikad jazim yang putus, bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala. Ketunggalannya tiada yang menyebutui baginya. Baginya kerajaan dan puji, dan ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Baik, kita sambung pengajian kita, kitab Penawar Bagi Hati yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandini rahimahumullahu ta'ala. Dan kita membicarakan bab yang ke-7 pada menyatakan tawakal. Kalau sebelum itu kita baca bab berkaitan dengan syukur, dengan ikhlas dan seumpamanya. Kalau kita lihat metod yang digunakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandini ini adalah hampir sama lah. Hampir sama maknanya dalam membicarakan setiap bab itu, umpamanya bab ikhlas ke, bab syukur ke, bab taubat ke, dia akan bawa satu bentuk apa yang dimaksudkan. Dia mengemukakan definisi dan juga pembahagian maknanya bab-bab tersebut. Umpamanya kalau syukur, umpamanya apakah definisi syukur. Kemudian dia buat kategori syukur itu ada 3 peringkat. Dan bagaimana untuk kita bersyukur. Ini kalau kita tengok pada tulisan ataupun karya beliau ni, begitulah contoh-contohnya yang dikemukakan untuk memudahkan kita memahami. Umpamanya bab syukur itu. Bab syukur itu dia definisi apa itu syukur. Apa itu syukur? Memalingkan oleh hamba akan segala barang yang memberi nikmat Allah Ta'ala dengan dia atasnya, daripada pendengar dan penglihat dan kaki dan tangan dan lainnya, kepada barang yang dijadikan dia kerananya. Syukur ini adalah kita gunakan anggota tubuh kita pada tempat yang sewajarnya. Itu. Syukur ni makna kita gunakan segala anugerah Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita, baik anugerah itu berbentuk apa yang ada pada anggota tubuh kita ataupun luar pada anggota tubuh kita, harta benda dan seumpamanya, ke arah mendapat redha Allah ataupun ke arah yang mendapat redha Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kalau kita tengok syukur pula bagi pada 3, umpamanya rukunnya ada 3. Ya, syukur terhimpun 3 perkara. Yang pertamanya adalah ilmu. Ilmu, kita yakin, kita memahami bahawa fama bikum min ni'matin faminallah. Wama bikum min ni'matin faminallah. Apa saja nikmat yang kita dapat itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu ilmu. Tak kiralah sekecil mana pun, sebesar mana pun nikmat yang kita dapat, itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu yang berkaitan dengan ilmu. Kemudian kalau kelakuan pula, maka kita yakin dan juga kita percaya bahawa nikmat, semua nikmat itu adalah untuk kita mengagungkan dan juga membesarkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan kelakuan adalah kita gunakan segala nikmat yang diberikan kepada kita itu tempat yang sewajarnya untuk mendapat redha Allah. Sebenarnya dari sudut definisi ataupun dia punya pengenalan konsepnya sebenarnya, tapi nak laksanakan itu yang menjadi masalah. Nak laksanakan itu menjadi masalah. Begitu juga dengan tawakal. Tengok tawakal, dia kata, tersambung, dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu 3. Kita dah nyata dah minggu lepas ayat-ayat yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat suka pada orang bertawakal.
Amat syukur pada orang yang bertawakal. Dan dia kata, dan ketahui olehmu bahawasanya segala rukun bagi tawakal itu 3. Yang pertama tauhid. Kedua kelakuan. Ketiga pekerjaan. Amal. Itu amalan. Maknanya pekerjaan itu amalan lah. Kalau terjemah kita pekerjaan. Kalau bahasa Arab agak amalan, beramal. Dia macam juga buah tamar dengan buah kurma. Buah tamar itu serupa lah buah kurma. Kalau buah tamar itu dalam bahasa Arab, bahasa kita buah kurma. Itu. Anggur. Zabit, anggur, apa semua tu. Semuanya buah tamar ni kalau kita perhati. Dia ada putih tu benda lain. Putih tu balah. Dah. Masak putih apa lembek-lembek tu rutok. Ada kita duk makan lah ni tu, takar tu dak. Takar tu, tu rutok tu. Lepas tu lepas pada kering apa semua, tu baru dia panggil tamar. Dia standar tu maknanya boleh kata belaka. Ada boleh kata belaka. Macam kita wahnya lah, wahnya muda ada. Mula-mula betul tanda tu, nya putih, lepas tu nya muda, nya tua, macam-macam lah. Baik. Segala rukun bagi tawakal itu 3. Yang pertama tauhid. Arti dia jelas nanti. Yang kedua kelakuan dan ketiga pekerjaan. Baik. Adapun tauhid, maka maksud yang dikatakan tauhid itu adalah seperti bahawa engkau i'tiqadkan dengan i'tiqad yang putus. Engkau i'tiqadkan i'tiqadan la jaziman, makna jaziman i'tiqad yang putus. I'tiqad yang tidak terurai lagi bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala. Sesuatu perkara tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Satu perkara tidak akan terjadi kecuali dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan tidak akan, maknanya tidak akan jatuh satu helai daun di hutan belantara sana, tak tahu di mana-mana, di Amazon ke, di dalam hutan Gua Musan ke, hutan belum ke apa semua, tak akan jatuh walaupun satu helai daun ataupun seekor ulat daripada jauh, daripada daun tu di hutan belantara mana-mana pun kecuali dengan izin Allah. Allah mengetahui. Ulat tu pun tak akan jatuh dengan sendiri kecuali dengan izin Allah. Daun tu pun tak akan jatuh dengan sendiri kecuali dengan izin Allah. Tak ada dalam atas muka bumi ni, orang panggil kalau kita Muslim ni, kalau kita mukmin, tak ada atas muka bumi ni orang panggil apa? Nature. Semula jadi. Siri-siri yang ada. Semula jadi, tak ada semula jadi. Semula jadi ni tak boleh nak menggerakkan walaupun sebiji pasir. Tu dah. Walaupun sebiji pasir pun tidak akan bergerak kecuali dengan izin Allah. Sebiji pasir yang bergerak pun Allah Ta'ala mengetahui. Tu nak berlaku 500 tahun lagi ke, 1000 tahun lagi ke, Allah Ta'ala Maha mengetahui. Cuma kita tak tahu. Nak berlaku depan hari, esok hari pun Allah Ta'ala tahu. 200 hari nanti pun Allah Ta'ala tahu. 2000 tahun lagi pun Allah Ta'ala mengetahui. Allah Ta'ala tahu dah. Sebab itulah Inna Allah qaddara maqadir al-ibad di 50,000 sanah qabla an yakhluqa as-samawati wal ard. Allah Ta'ala telah menentukan takdir, qada qadar untuk manusia hamba dia di 50,000 sanah, 50,000 tahun. Sebelum diciptakan langit dan juga bumi. Diciptakan langit dan juga bumi. Dalam surah Al-Hadid Allah Ta'ala sebut, ma asaba min musibatin fil ardi. Tidak akan berlaku satu musibah di atas muka bumi ni, gerak gempa ke, batu gani ke, banjir ke, tsunami ke, apa semua, wala fi anfusikum, dan juga musibah ke atas diri kamu, inna fi kitabin, kecuali dah ada ketetapannya dalam kitab Lauhul Mahfuz, min qabli an nabra'aha, itu sebelum kami laksanakannya, inna zalika 'ala Allah yasir. Itu pun semua itu dah amat senang saja bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maknanya i'tiqad kita. I'tiqad kita. Sebab itulah syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita kenal dunia ni, kita dah Muslim.
syukur. Tak ada maknanya yang nikmat yang lebih daripada tu. Tak ada. Tiba-tiba kita cuba kita bayangkan, wali azabillah. Cuba kita bayangkan, kita waktu melahirkan ni kita non muslim. Tasih wali azabillah. Ada. Nak selawat pun tak pandai, baca Quran pun tak pandai, orang Islam pun kita kita sepak, kita hina umpamanya. Itu dalam keadaan kalau non muslim. Kalau kita tengoklah kufur tu pun terbagi pada beberapa bahagian pula. Kufur inadin, kufur mahdin dan seumpamanya. Banyaklah tu. Tu. Bahawa engkau i'tiqadkan dengan i'tiqad yang putus bahawa tiada yang memperbuat melainkan Allah Ta'ala. Membuat sesuatu lah. Tak akan gerak satu pun kecuali dengan izin Allah. Ketunggalannya. Inilah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita manusia pun gitulah. Bukan benar-benar tu kita manusia pun gitulah. Siapa pun kita, wali paling besar wali ke apa semua ke, tak akan dapat melakukan sesuatu kecuali dengan izin Allah. Yang tidak wali ke, yang wali ke, dia tak akan dapat buat sesuatu kecuali dengan izin Allah. Itu kena yakin tu. Kena yakin. Waktu bila orang mati, tak kira sesiapa pun. Maka bila orang seorang itu mati, maka dia mengharapkan doa daripada kita. Bila seorang itu mati, maka dia mengharapkan doa daripada kita. Bukan dia mengawal kita, tak. Dia mengharapkan doa daripada kita. Doa tu ilmu yang dia bagi pada kita ke? Tiga perkara tidak. Ilmu yang dia bagi pada kita akan menyebabkan kita ingat pada Allah Ta'ala, maka kita doakan dia. Ketunggalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia mana tauhid itu maknanya dia menterjemahkan dengan ketunggalan. Ketunggalannya, ketunggalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tiada yang menyengutui baginya. Tak ada yang sama pun tak ada apa semua yang mensyirikkan baginya. Baginya kerajaan. Bagi Allah Ta'ala lah segala kerajaan. Kerajaan ni bukan bukan mereka yang umpama kerajaan Israel ke kerajaan mereka ke. Tu kita duduk maknanya duduk bila duduk tahu. Kerajaan banyak lagi kerajaan. Kerajaan malakut. Kerajaan malaikat pun ada. Kerajaan binatang, jenis binatang apa semua ada. Semua ni kerajaan semut. Ada kerajaan semut. Ada satu, sebab tu Allah Ta'ala sebut, wa qalat namlatun. Katalah permaisuri semut. Ya ayuhan namlu dukhulu masakinakum. Wahai semut, masuk dalam sarangmu. La yahtimanakum Sulaiman wa junuduh. Jangan sekali-kali Sulaiman pijak kamu dalam keadaan dia tak tahu. Maknanya permaisuri semut tu duk kecek dengan rakyat-rakyat dia. Ada kerajaan. Kita tak tahu dia. Ada kerajaan ayam ke, kerajaan bertugan ni ke. Gajah ada kerajaan dia. Melaka ada kerajaan dia. Kita ni kerajaan mereka, kita nama ya. Dia Rusia apa semua pun. Kita yang namanya. Kerajaan kita ke apa semua. Duk pakak nak jadi Perdana Menteri apa semua. Kita yang berebut ni. Ketunggalannya yang tiada menyengutui baginya kerajaan. Tabarakannazi biyadihil mulk. Tabarakannazi biyadihil mulk. Tabarak ni kalau kita tengok dalam tafsir para ulama, sebagaimana tabarak ni sebenarnya kita nak ingat tabarakannazi ni maha suci Allah, maka kita sebut subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Kandungnya subhanallah walhamdulillah wallahu akbar tu mengandungi maksud tabarakannazi biyadihil mulk. Tabarakannazi biyadihi, situ makna maksud tabarakannazi biyadihi. Kalau kita tengok tafsir Ibnu Katsir pun ada sebut itu lagi itulah. Tabaraka ni kalau kita dalam bahasa Arab fi'il madhi tapi dia tak ada mudhari'. Ada fi'il madhi la mudhari' ala. Fi'il madhi tapi tidak ada mudhari'.
Maknanya tabaraka, kalau fi'il mudhari ada ya tabaraku, ada tak ada. Mana bahasa Arabnya? Tak. Kalau kita tasrif kan daraba yadribu darban. Tapi kalau tabaraka itu fi'il mudhari lah. Tapi dia tak ada la mudhari lah. Khusus untuk Allah. Khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Macam subhana juga, subhana pun tak ada yang khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Tak ada kelayakan bagi makhluk, tak ada siapa pun yang boleh title siapa kita boleh sebut tabaraka ataupun subhana. Baginya kerajaan dan puji. Lahul mulku wa lahul hamdi. Yang kita sebut la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Itu maknanya sini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Segala puji. Puji ni kalau kita tengok dalam puji ni dia ada awal-awal ni dah kita nyata dah. Puji ni ada 4. Puji hadis kepada hadis pada jadi apa, hadis pada qadim pada hadis dan seumpamanya. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia sangat kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Duduk situ dulu. Duduk situ dulu. Maknanya semua yang berlaku atas muka bumi ini, sama ada berlaku pada diri kita sendiri, pada keluarga kita, pada kaum kerabat kita, pada atas muka bumi ini sendiri, semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah dan juga dengan pengetahuan daripada Allah Subhanahu wa taala. Situ maknanya kita duduk situ. Yang kita nak siapa tahap tawakal itu. Lepas tu nak kita kata tawakal ni nanti ada dari satu hadis ni. Orang kita tanya, ya Rasulullah, dia kata macam mana aku nak bertawakal ni? Boleh tak aku nak lepas untuk aku ni bawa ke masjid? Aku nak lepas gitu ya, boleh tak? Nak tawakal pada Allah. Saya kata aqinha summa tawakal. Tamak dulu yang utama tu. Koci dulu katamu tu, mutumu tu. Mudah tawakal lah. Kalau nak pakai mutu tak situ ya. Pas pada tengok, pas pada semaya nak curi, tu salahmu tu. Kamu bukan bertawakal, kamu bertawakul. Tawakul ni makna serah dalam keadaan bodoh. Tak. Tawakal maknanya tamak dulu tu. Tamak kunci dulu kata tu, kunci dulu mutu tu. Kemudian tawakal kepada Allah. Maknanya tangan kena kerja, kaki kena jana. Anggota tubuh kena gerak. Hati itu tawakalnya. Hati itu yang bertawakalnya. Dan ini tauhid asal bagi tawakal. Duduk situ dia kata. Itulah lubuknya. Lubuk pada tawakal itu sendiri. Maknanya kena beriman. Tak? Kena beriman. Kerana hanya sahaja tawakal atas Allah Subhanahu wa taala, mereka yang tiada mengiktikadkan ia akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah taala. Maknanya tak ada lah orang yang tidak beriman, tak ada konsep tawakal bagi dia. Tak ada. Tak ada konsep tawakal bagi orang yang tidak beriman. Yang kena beriman dulu. Barulah kita faham. Bila kita beriman, maka kita beriman dengan Allah Subhanahu wa taala, beriman dengan Rasul, beriman dengan hari akhirat, beriman dengan qada dan juga qadar itu sendiri. Tawakal kalau berlaku juga, maka itu adalah ketetapan Allah. Orang panggil pasrah. Tentu ada hikmah di sebaliknya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Mereka tiada mengiktikad ia akan ada yang memperbuat yang lain daripada Allah Taala. Adapun rukun yang kedua, iaitu kelakuan, kelakuan hati, maka percaya hati engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Tadi maknanya kita tahu bahawa semua yang berlaku itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita kena baca ni, mana ini zikir yang digalakkan kita baca daripada solat. Tak, 3 kali ke 10 kali ke, tapi nak digalakkan kita baca.
waktu nak bangun tidur pun ni juga kita baca. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, biyadihil khair, yuhyi wa yumiit, wa huwa hayyun la yamut, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Adapun rukun yang kedua iaitu kelakuan hati. Maka percaya hati engkau dengan Allah Taala. Percaya hati engkau dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua ni orang panggil amalan qalbun, amalun qalbiyun. Maknanya ini kerja hati. Tak, pekerjaan hati. Bukan kerja tangan dak. Ini masuk dalam hati. Tangan kena buat. Tangan kena buat, kaki kena jalan, anggota tubuh kena gerak. Hati pun kena, orang panggil kena beramal. Beramal itulah tawakalnya. Percaya hati engkau dengan Allah Ta'ala. Sebab itulah tak ada satu yang Nabi sebut, tak ada satu anugerah Allah Ta'ala. Allah Ta'ala anugerah pada manusia lebih daripada yakin. Lebih daripada yakin. Itu adalah anugerah Allah Ta'ala juga. Makna kita ni, gitu kita tak. Tapi, fa'iza azamta fatawakkal ala Allah. Dan diam ia dengan menyerahkan segala pekerjaan kepadanya. Maknanya setelah buat segala usaha yang telah dilakukan dengan sekadar kemampuan kita, mana kita serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Serah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tiada berpaling ia kepada yang lain daripada Allah. Tiada berpaling ia kepada yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala sama sekali. Tak ada. Hanya kepada Allah. Jadi nak serah pada Allah, mestilah kita tahu dulu. Maknanya siapa Allah, apa sifat dia, apa ilmu dia, apa begitu, apa begini. Tak kenal maka tak cinta, maka kita kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dari nak kenal Allah Taala ni lah, para ulama'nya dia macam-macam cara. Macam-macam cara pun dia kena terikat juga. Ni sebab itulah ni kenal Allah Ta'ala melalui ayat Quran. Dia baca Quran dia faham, oh lagu ni Allah Ta'ala. Ni melalui belajar sifat begitu, sifat 20 apa semua kau. Bezalah. Jadi kita nak balas ni. Nak balas apa ni? Itu ilmu. Tak perlu balas. Ni cara nak kenal Allah Ta'ala. Ada berbagai cara yang masih terikat lagi dengan dan dasar syarak dia. Tak ada masalah. Itu. Kita ni banyak. Kadang-kadang kita banyak habis masa dengan duk badah benda-benda tak faedah gitu. Melebur antara satu sama lain. Tak ada hati itu tak ada kita. Sehati jiwa tak ada. Walaupun kalau kita sehati jiwa menakutkan orang. Tapi kita bila tidak sehati jiwa menyebabkan orang pun pandai lagu tu ya. Lagu tu. Baik. Bermula misalnya mereka yang berwakil pada menjawab, tengok dia bagi contoh. Dia bagi contoh ni kalau kita tengok kitab ni 80 apa maknanya dia tak awak ni benda. Tengok apa benda. Tapi dia bagi contoh ni 1378 Hijriah. Mana 1378 Hijriah. Dan ni 1460. 58 tak? 1400. Mana 100 tahun lepas. 100 tahun lepas ni. 1378. Dan ni 1444 ada. Lebih kurang lah. Mana 90 tahun. Lebih kurang gitu. Itu. Maknanya ada. Dia bagi contoh. Dan lain daripada Allah Ta'ala sama sekali. Bermula misalnya. Mereka yang berwakil pada menjawab dakwaan. Maknanya dalam mahkamah lah. Mahkamah di hadapan qadhi akan lawyer mana lawyer ni putih ni bahasa tu ni akan lawyer apa dia kata tu prokuror mungkin bahasa ni Indonesia atau apa ni yang sangat kasih ia akan dia maknanya jawab daripada qadhi ni dia bagi wakil kalau ya tak jawab tapi bagi wakil kolaya. Jadi dia maknanya dia yakin kolaya tu dia. Lagi yang sangat
pintar pada undang-undang. Lawyer ni pun satu masalah ni, lawyer ni. Tak, satu masalah ni kalau sebut lawyer ni. Lawyer ni ada satu hadis Nabi sebut. Bila aku putuskan, dalam satu hadis sahih, bila aku putuskan hukuman kepada kamu, mungkin aku akan silap. Sebab aku dengar ni, aku sebenarnya aku putuskan tu aku dengar kedua-dua pihak. Jadi mungkin sebelah pihak ni walaupun dia benar tapi dia tak pandai kecek. Menyebabkan aku bagi hukum ni kepada hak pandai kecek. Walau betul-betul dia, betul hak tak pandai kecek ni. Jadi hak pandai kecek ni ingat. Bila aku putus ni dia tahu bahawa dia tersalah, maka aku putuskan ni adalah putus satu potong daripada api neraka. Oleh kerana dia tak pandai kecek, maka dia pandai kecek, hak ni dia nak kecek. Padahal belawak. Kecek, Masya Allah, barakallah. Kecek ni. Apakah nak dengar dia kecek? Nak belawak hangit. Umpamanya. Hak ni tak pandai kecek, nak bayar. Nak mahu hanya dia, betul-betul dia. Tapi tak pandai kecek. Hak ni pandai kecek. Buta beli apa semua. Jadi, hakim dia dengar, hak ni betul hak ni. Hak ni tak ada. Jadi, bila aku putuskan Nabi sebut, sebab dia pandai kecek, bisa kecek apa semuanya, retorik dia pandai apa semua, maka aku putuskan hukuman kepada dia. Aku putuskan kepada dia, tu dia kata ni, bagi dia adalah api neraka. Bagi dia api neraka. Sebab apa? Sebab betul jelas-jelas dah buat batin. Tapi ada pandai-pandai kecek, maka aku tak tahu cerita Nabi kata. Aku dengar hanya pada dua orang yang mari jumpa aku. Itu maknanya konsep lawyer dah, kalau kita nak. Kau dah tahu dah benda tu batin, benda tu mengarut, jangan pertahan dah. Tak boleh pertahankan. Itu. Kalau nak pertahan juga, masalah lah. Yang sangat pintar pada undang-undang. Maka bahawasanya, yang berwakil itu dia di rumahnya. Dan senang hatinya. Yang berbagi wakil, tak. Dia duduk rumah ya, lawyer duduk balah ni. Depan qadi, depan mahkamah. Umpama. Contoh dia bagi ni 90 tahun lepas. Tapi maknanya itulah yang berlakunya. Dan senang hatinya tiada berfikir ia pada pekerjaan dakwah itu. Dakwaan makna dakwah maknanya tuduhan yang dikenal pada dia tu, dia tak fikir dah. Sebab dia serah pada lawyer ya. Yakin dia dengan lawyer ni, sebab lawyer ni bijak, lawyer ni bisa. Dan tiada minta tolong ia akan orang yang lain daripada lawyer tersebut. Kerana mengetahui ia akan bahawasanya lawyernya itu menolak daripadanya akan tuhmah. Maknanya dia boleh, lawyer tu boleh pertahankan dia. Apa juga tuhmah, apa juga tuduhan yang dia kenal pada dia, maka lawyer tu dia yakin. Lawyer ni boleh mempertahankan dia. Dan menunaikan segala tujuannya. Dan tiada dapat melawan akan dia orang yang lain. Maka demikian juga jika engkau mengenal akan Allah Ta'ala. Walillahil masalul a'la. Walillahil masalul a'la. Maknanya dia nak suruh orang faham. Maka dia bawa lah contoh-contoh lagu ni. Jadi kita ni maknanya nak Allah Ta'ala lebih tinggi pada tu. Tapi nak suruh orang faham. Walillahil masalul a'la. Apa maknanya? Begitulah letaknya. Kalau kita nak buat perbandingan, bertawakalnya. Dan mengetahui akan engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang akan hamba-Nya, lagi sangat kuasa, lagi sangat kaya, lagi yang menjamin ia akan rezeki engkau. Allah Ta'ala lebih daripada itu. Allah Ta'ala itu ialah Allah Ta'ala kasih sayang ke hamba dia. Hatta dalam Quran, wala yarda li ibadihi al-kufr. Allah Ta'ala tak reda kepada hamba-hambanya kekufuran. Allah Ta'ala tak reda kepada hamba-hambanya kekufuran. Maknanya setiap manusia yang ada atas muka bumi ini diwajibkan kepada dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah walaupun sekali. Walaupun sekali dalam hidup dia. Semua manusia. Bukan orang Melayu saja. Orang Cina, orang kafir mana kena mengucap. Bila sampai kepada dia risalah Islam, dia kena cari. Bila sampai kepada risalah Islam, maka dia kena mengucap. Kalau tak mengucap, nahah dia. Nahah dia. Batulah dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah mana lah?
Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu berada dalam neraka saqar? Pertanyaan. Malaikat tanya. Ma salakakum fi saqar? Apa yang menyebabkan kamu berada dalam neraka saqar? Saqar itu makna salah satu nama neraka. Qalu, mereka berkata, lam nakum minal musallin. Sebab kami tak semaya. Kami tak semaya ni. Pertanyaan ni bukan untuk orang Islam, ya? Tak. Pertanyaan untuk manusia. Semua manusia. Bukan untuk Islam, ya? Bukan orang Melayu, ya? Sebab kami tak semaya. Apa kami tak semaya? Sebab kami tak beriman waktu atas muka bumi. Jawapan macam ni lah. Benda ni seperti ini lah. Dalam Quran itu bukan untuk Islam saja, tak, tapi untuk manusia. Untuk semua manusia. Sebab itulah kalau kita baca dalam kitab-kitab, orang yang tak semaya ni sama dengan para Qarun. Sama dengan Haman. Qarun Haman ni tidak difardukan semaya kat atas dia. Tak. Kita kata tidak difardukan. Bila dia, tapi dia penuh beriman kepada Allah Ta'ala. Dia tak beriman itulah. Sebab tidak difardukan semayanya. Sebab dia tak beriman daripada awal lagi. Sebab tak beriman daripada awal lagi. Tapi maknanya kalau kita, semua manusia ni, dalam hidup dia mesti wajib ke atas manusia ni, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu kalau zaman kita dan ataupun zaman Rasulullah. Zaman Nabi Musa, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Musa rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Ibrahim rasulullah. Itu umpamanya. Dan menunaikan segala tujuannya dan tiada dapat melawan akan dia orang yang lain, maka demikian juga jika engkau mengenal akan Allah Ta'ala dan mengetahui engkau akan bahawasanya Allah Ta'ala itu sangat kasih sayang akan hamba-Nya lagi sangat kuasa, lagi sangat kaya, lagi sangat menjamin ia akan rezeki engkau dalam kehidupan kita ni, akan rezeki engkau. Ada dua perkara Allah Ta'ala dah tetap dah. Ada dua perkara mana kita tak berfikir dah. Yang pertama ni adalah mati. Mati kita tak berfikir. Semua kita takut mati. Takut tu sebab orang kata, apa takut mati? Padahal kita tahu takut tu akan mari tak? Mati tu akan mari. Tapi apa kita takut mati? Kebanyakannya sebab tak bersedia lagi. Sebab tak bersedia lagi nak mati. Lepas tu bila nak bersedianya? Apa maksud bersedia? Sebab tu ada satu hadis Nabi sebut. Sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba liqa Allah, ahabba Allah liqa'ahu. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allah liqa'ahu. Barang siapa yang suka berjumpa dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan suka juga berjumpa dengan dia. Dan bagi siapa yang tak benci, takut berjumpa dengan Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun begitulah. Jadi, bagaimana orang tanya hadis ni? Rasulullah macam mana hadis ni? Kita ni semua takut mati. Nabi kata, dia kata bukan gitu, dia kata. Seorang hamba manusia, bila dia nazak nak mati, maka Allah Ta'ala paparkan kepada dia kedudukan dia. Dan ada kedudukan dia. Kesudahan dia nanti. Bila dia nak mati, nazak tu. Orang tak tahu. Tapi Allah Ta'ala kasyafkan kepada manusia ni, bila dia nak mati tu, keadaan dia di akhirat. Maka orang beriman, dia nampak nikmat Allah Ta'ala dedah kepada dia. Maka dia senyum. Dia nak jumpa dengan Allah Ta'ala. Tak sir hidup atas muka bumi. Penuh dengan tipuan. Tak sir hidup atas muka bumi. Nak pergi jumpa Allah Ta'ala. Nak pergi akhirat. Maka Allah Ta'ala memang nak jumpa dengan dia. Tapi bagi orang yang tidak beriman, bagi orang kafir, munafik, bila dipaparkan kedudukan dia, kesudahan dia, lepas pada mati, dia takut. Tak sih. Gerung. Maka, Allah Ta'ala pun begitu. Itu. Maknanya, yang pertama adalah mati. Yang kedua, rezeki. Maknanya benda ni, orang panggil benda tak semikir. Tak semikir. Usaha ya. Allah. Tak boleh mikir, tak mikir pada mati lah. Kena mikir juga. Mikir juga tu menyebabkan kita jadi madat, jadi baiknya. Ada, ingat mati tu menjadikan kita
tak buat benda-benda haram, tak kacak benda-benda mengarut, tak buat, tak menipu. Tapi orang tak takut mati, tak ingat mati, menipu ya. Tak buat benda haram apa semua tu biasa ya bagi dia. Sebab tak ingat, tak takut, tak ingat akan mati. Rezeki engkau maka tak dapat tiada bahawa berserah engkau akan Allah Ta'ala pada pekerjaan rezeki engkau dan lainnya. Maknanya dua perkara ni. Maknanya mati dah memang ada ketetapan Allah Ta'ala. Bila kita mati apa semua, rezeki pun gitu juga. Dah ada dah rezeki daripada Allah Ta'ala kepada kita. Dan tiada memandang engkau. Dalam tafsir Ibn Katsir. Tafsir Ibn Katsir ini dia tafsir la tus'alunna yawma izin 'anil na'im. Kamu akan ditanya mengenai nikmat yang kamu dapat atas muka bumi. Nikmat pertama ditanya adalah sahabat-sahabat duk kecek mengenai kaya. Mengenai kaya apa semua. Maka Nabi sebut la ba'sa bil ghaniyyi liman ittaqallah. Kaya molek bagi orang bertakwa kepada Allah. Tak ada masalah kaya. Kaya macam mana, tinggi mana, hebat macam mana kaya pun tak ada masalah. Cuma nak bertakwa kepada Allah. Sebab orang bertakwa dia tak ambil. Dia akan perhati daripada mana harta dia mari, dan ke mana harta dia akan pergi. Dia akan jelujur tu. Tapi orang tidak bertakwa tak heran pun. Masalah daripada mana mari apa semua bahaya belaka. Begitu juga wasihatu khairun minal al-ghaniyyi liman ittaqa. Kesihatan lebih molek daripada kekayaan bagi orang yang bertakwa. Kesihatan Nabi sebut. Maknanya kesihatan itu satu nikmat juga. Betul, satu nikmat. Orang yang sakit tahulah nikmat kesihatan itu. Sebab itulah sihat itu akan ditanya nanti. Sihat. Alam nusakhinaka ala ajsad, wahai manusia, bukankah aku waktu itu muka bumi dunia aku sihat padamu tubuh badanmu? Buat apa sihatmu tu? Maknanya narak bunyazah seluruh penuh kampung pun tak sampai juga masjid. Masalah lah. Itu. Akan rezeki engkau, maka tak dapat tiada bahawa berserah engkau akan Allah Ta'ala pada pekerjaan rezeki engkau dan lainnya. Dan tiada memandang engkau akan yang lain daripadanya. Kerana yang lain daripadanya itu lemah dan berhajat seperti engkau juga. Macam orang lain sama dengan kita ya. Siapa title dia pun, siapa kedudukan dia pun, siapa dia punya pangkat dia dapat apa. Sama ya. Ambil kata manusia kan. Sama. Juga tiada kuasa ia memberi rezeki akan dikau. Maka jika tiada engkau tawakal atas Allah Ta'ala dan tiada putus pendidikan engkau daripada makhluknya, maka yang demikian itu kerana dhaif yakin. Betullah tadi. Satu anugerah Allah Ta'ala yang paling Nabi sebut yang paling baik bagi manusia adalah yakin. Engkau disebabkan yakin, engkau disebabkan syak atau disebabkan tiada mengerasi yakin itu akan hati. Kerana ada hati engkau penakut. Kita penakut. Ini dia lah. Dia rakyat kita lah. Dia sengih rakyat kita. Kerana ada hati engkau tu penakut. Penakut ni bukan takut kau benda nak ada. Tapi hati itu takut. Hati itu tak yakin pada Allah Ta'ala. Bukan takut kaulah. Kita takut kaulah dengan takut kepada Allah Ta'ala lain. Takut kau rimah. Takut kepada Allah Ta'ala lain. Takut juga. Tapi hak tu takut kita lari. Hak ni takut kita kena kau pergi. Ada. Hak ni takut kita lari. Hak ni takut kita kau pergi. Kau harkat dengan dia. Akan hati, kerana ada hati engkau penakut. Penakut tu sebab tak ada iman lah. Tawakal apa semua. Nah, semua tu dengan ilmu. Islam bagi ilmu kepada manusia supaya manusia jelas kehidupan dia dan juga manusia jelas. Manusia tahu hakikat kehidupan itu sendiri. Dan apabila mengetahui engkau akan bahawasanya tawakal itu kelakuan hati, iaitu percaya ia dengan Allah Ta'ala. Ini kita sama mengerti insya-Allah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم.
Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa la taj'al fina wa la hawalaina wa la ma'ana shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma rabbana zidna ilman warzuqna fahman ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana Allahumma